Selamat malam Abang Mak Jan. Saya, ia memang betul juga sebab saya tak sentuh pula anak-anak muda tempatan kita yang tak berlesen kan. Ni biarlah saya bercakap sikit. Abang Mak Jan pernah kawan saman tak? Bayar tak? Bayar kan? Bayar. Okay. Saya pun selalu bayar. Saya pun berbayar. Tapi ada yang saya tipu. Tapi saya pergi ke mahkamah. Kalau anak tempatan atau warga negara Malaysia yang kena saman tak bayar, maka mereka kena pergi ke mahkamah. Kalau tak menghadirkan diri di mahkamah pada tarikh-tarikh tertentu, maka waran tangkap akan dikeluarkan. Waran tangkap. Maka polis akan datang ke rumah kita, cukup kita. Sebab apa? Tak pergi ke mahkamah pada hari yang ditentukan. Okey. Apa jadi kalau warga asing? Mana dia nak tangkap? Contoh ni lah. Lelaki Rohingya masuk kandang, masuk bendang, cuba lari dari JPJ, ada 34 saman tertunggak. Nampak? Ini yang kita petikaikan. Kan? Sebab mereka tak ada pengenalan diri. Saya tak tahulah yang ada pasport tu macam ada permit kerja ke, macam Bangladesh, Nepal, Pakistan, China, India, Myanmar yang ada pasport, bawa kenderaan, kono saman. Tak tahulah bila masa mereka bayar. Sebab apa? Apa yang saya sentuh saya? Kalau pemandu daripada Singapura ataupun Thailand tak bayar saman, mereka tak boleh berbalik. Tapi adakah perkara itu diaktifkan juga kepada yang memegang pasport kerja? Permit tadi. Ya. Kalau dia dilaksanakan juga, Alhamdulillah. Tapi bagaimana yang seperti ini? Lelaki Rohingya ini. Ini masalahnya bang. Ya. Saya bukan marah dia nak bawa kenderaan, kau bawa lah. Ya. Tapi ikutilah undang-undang. Tapi kau mereka UNCHR, mereka adalah pelarian UNCHR yang tak ada pengenalan diri. Jadi, macam mana kita nak cari? Sebab duduk berubah-ubah. Ya. Lelaki Rohingya masuk bendang, cuba lari dari JPJ, ada 34 saman tertunggak. Itu sebab kerajaan harus gubal undang-undang. Mana warga asing yang kena saman, kena bayar di tompek tu. Dia tak boleh tangguh dah. Tak boleh keluar surat, cek, bagi token, tak boleh. Bayar di situ. Kalau tak bayar di situ, bawa rumah pasung. Kan? Rumah pasung ni tahu tak bang? Ini kata orang dulu-dululah. Kalau kat Negeri 9 ni dulu ni panggil rumah pasung. Sebab apa? Masuk lokap tu dipasung. Balai polis lah tu kan. Masuk lekap. Selagi tak bayar, duduklah kau dalam tu. Lepas tu pula kenderaan tu dilupuskan. Walaupun kereta BMW pun dilupuskan. Tuan yang punya nama tak boleh menuntut. Lepas tu yang tuan punya nama pula dondo 10,000. Ini baru dibuat undang-undang. Kan? Kalau tidak, target 300, 500 ni tak jadi apa. Ya. Itu masalah yang kita hadapi hari ini. Ya. Berapa ramai kita cuai. Tapi bila anak muda kita tak bayar saman, koja sampai ke rumah. Ya. Bila anak kita minum air kotum, tangkap beri benar. Ya salah, air kotum tu pun salah. Tapi yang minum arak ni sampai mabuk-mabuk, ya langgar orang sampai mati. Paling-paling dondo. Baik penjara. Baru sekarang ni lah undang-undang dikuatkuasakan, disabitkan cubaan membunuh. Dulu tak ada. Ini yang kita minta kerajaan gubal undang-undang. Demi keselesaan penduduk tempatan. Apa yang saya takut bang? Macam kat Terengganu tu. Budak 15 tahun Rohingya langgar anak orang mati bang. Apa yang kita takut? Satu hari besok penduduk tempatan bantai dia orang ni di tepi jalan dia. Dah jadi satu kes puasa. Inilah kita tandap. Jadi untuk baik semua baik belah puak pelarian UNCHR tempatan kita nak baik. Jadi janganlah langgar undang-undang. Jadi apa-apa kita minta, kerajaan gubahlah undang-undang demi keselesaan penduduk hari ini.